jawatan kau dah tarik balik. So mulai hari ni kau dipecat. Dia backup saya? Kau boleh kemas barang-barang kau. Boleh keluar pejabat hari ni juga. Putri, standby. Esok kau ikut aku pergi mesyuarat. Tuan Daniel, lama tak jumpa ni. Siapa ni yang sebelah kau? Ni isteri saya. Saya baru bawa dia jumpa semua tempat ni. Isteri. Okay. Hey, bukan ke ni akak? Macam mana kau boleh datang majlis macam ni Mana suami kau yang tua and berkursi roda tu? Jangan-jangan malu dah datang. Bertahun-tahun tetap sama. Tak pernah berubah. Masih naif. Hadirin sekalian, mari kita sambut CEO Kumpulan Daniel untuk menyampaikan ucapan pembukaan. Dipersilakan. CEO kumpulan Daniel datang? Mana yang tua tu? Hai semua.